Lalu. Tak apa. Rumah lembut dah makan, tak makan. Rumah? Oh, rumah ni lembut dah lu. Banyak makan tu. Apa makan banyak Makan sepanjang berah. Besar-besar ha. Oh, besar ha. Tarik. Tarik. Oh. Tarik dulu. So, yang di rumah ada mesti Ikan laut. 1, 2, 3. Oh, kemas. Adang kemas kali. Bijak budak ni. Alhamdulillah hari ni pagi Jumaat. Alhamdulillah banyak rezeki. Hari kedua lah. Kemarin pun ada juga, hari ni ada. Tapi nampak hari ni ikan lagi banyak. Ada kawan udang. Lepas tu banyak kawan-kawan ikan yang kejar udang. Biasa kalau ada udang bari ni, kawan ikan adalah ikan pelata, ikan celek, ikan tamban. Sekarang ni saudara kita daripada Rohia dia tahan buka ni. Banyak orang ikan. Banyak ikan kat ni. Ikan gelama, ikan layu ada belah tu. Oh no, rawa udang. No, tengah rawa udang. Tak esok ni start jam. Udang baring, orang Terengganu panggil udang baring. Udang ni biasa orang buat belacang. Dia tahan pukul 3 pagi buka ni. Pukul 3 tau. Makan datang. Air apa ni? Mata suri. Oh, banyak ikan tau. Tarik. Oh. Oh, ni rawa udang. Belah kanan rawa udang. Ada. air saja je. Tanya boleh saja kau. Kau dah nak makan. Mana tengok? Oh. Banyak tu. Agak. Oh, ni cara dia. Oh, banyak dah. Oh, dah saja kaki. Oh, banyak. Allah, banyak udang. Masya Allah. Goni hari ni. Udang baring. Oh no, tarik buka. Banyak orang ikan tu. Oh, berendai ikan tu. Kita tengok udang dulu. Jatuh nak buka tak tu. Cepat. Oh. Baru ramai ajak dah. Masya Allah. Kuning tu Masak sup. Oh, banyak. Oh. Kak. Allah udang. Alah rasa kau miskin. Kita tengok asyik. Buka pula. Allah, banyak ikan. Allah. Ikan buluh saja. Besar-besar ha. Oh, besar ha. Tarik. Oh. Tarik dulu. So, yang di rumah ada mesti Ikan laut ada, ikan gelama ada. Oh, ikan gelama. Ada batu. Oh. Dari jala dah. Tak ada buka je kan. Ikan gelama. Oh, lama dah tengok salah. Oh. Allah. Tengok ni. Kat mana kau main kat TikTok? No. ada peloyak kilo. Okey ah. Apa hari? Tak ni lah. Lembut dah macam makan tau. Main dok ni. Rumah lembut dah makan, tak makan. Rumah? Oh, rumah ni lembut dah lu. Banyak kemarin tu. Apa makan banyak Makan sepanjang berah. Selu sikit. Jadi dah. Kasih lu sikit jadi dah udang nak kau panggil. Ni udang baring. Kilo tu banyak. Banyak tu.
Tadi dia dah pada dulu ya. Udang pegar. Ikan. Sini, Kang. Tu, udang ni buat benda tu. Orang ni lagi. Udang ni Calung. Gagang. Ni, ini ni gagang. dia calu tok dalam telur. Tu. Buat jepu. Buat jepu. Apa orang kata? Allah. Belancang. Sipu kena. Kau kita nak ukur sana. Tu nak ikat. Udang Okey, ni. okey, Pak. Ayat. Kalau belakang jadi buca ni apa? Oh ni. Air buka oh. Ikan layu dia kau. Oh, ikan you water dia kau. Hujan saja Alhamdulillah nampak hasil begitu baik sekali. Ya. Ni ikan buluh. Ikan buluh. Ikan buluh ni masuk apa ni singa pedas sedap. Ni ikan buluh kasar ni. Oh, besar le oh. Kasar. Oh, masya-Allah. Campur-campur ikan duri dia ada. Ikan you water dia kau. Ikan gelama, tu ikan gelama. Ikan gelama ha. Ikan layu. Allah rezeki ha. Gelama. Tu ikan layu. Ikan layu. Ikan layu ni buat kering sedap. Ikan buluh saja tau. Allah buluh saja ha. Buluh ikan tambang. Kita tambah. Oh, ni rawa udang. Lindung. Ada. Cakap Kak. Oh. Ikan duri. Oh, lalu ke bawah ha. Oh, Kang Le. Lalu. Apa dah. masya-Allah. Oh, ada tu. Oh, ada dah ha. Banyak oh. Ikan lau dia kau. Asal lau ha. Oh. Ikan layu ha. Meriah ha. Meriah molek ha. Terus atas. Tunjuk. Ya, kejap situ. Depan ni Pak depa. Pak depa banyak tu dah. Oh. Allah banyak ha. Udang ni betul je rawa eh. Ha. Ha. Oh. Kita kena nak. Kena akak lu, nak bolu ha. Saya bolu ah. Ramah jangan famous je tu lagi. Gigit tanganmu ni. Bau. Oi, mak. Ramah pula orang kena mai. Ambil ya. Masya-Allah. Macam ulat. Subhanallah. Hidup je. Buat telur dada ni memang padu lah. Oh, banyak ha. Masya-Allah. Oh, banyak ikan ha. Besar laka ha. Subhanallah. Aduh. Kalau mana baru masuk tu, tekan-tekanlah button subscribe. Terima kasih yang sudi support. Kita sambung lagi tengok orang rawa udang. Udang ni biasanya 2-3 hari je ni. Kalau hari ni ada, kena sungguh-sungguh lah rawa dia. Esok belum tentu ada. Ni cara dia. Oh, hanya Dak pun boleh. Dah tu. Ini pun bisa pun. dah sembang. Dah ulat lah. Tujuh. Lakak oh. Ada rasa tak?
Oh, Ada. selalu. Oh, habis dah. Rekod dia. Ya. Tandeng kau tunggu tunggu. Ada tak? Kita tengok ada tak? Apa tak ada? Ada. Ada. Allah ketang pun ni. Bokor. Dua orang ni anak sepupu. Umur berapa Salman? 12. Umur 12 tahun. Ni Rayyan. Umur berapa? 10 tahun. Anak jali dah. Ni ayah buat ayah jali. Ayah dia buat. Dia lepas. Tengok So. Buka dah. Wejok ah. Tengok umur 12 tahun, 10 tahun. Goyang pula. Boleh ikan tak ini? Tak boleh ikan lagi? Boleh ketang. Tengah. Lepas. Ni siapa buat jali? Ayah? Beli untuk ayah sama awak. Okey. Boleh dah. Kemah. Ni adang pula. Ibat. Adang pula. Pandai pula ke jali Ada Salman sekali lagi. Tengok Salman pula. Orang tepi patah. Kemah. Adang pula. Adang mau apa dah? 10 tahun. Mana jali dah. Masya-Allah. Hari-hari duduk tepi patah, tak mana jali dah aku. Besar lagi hebat ah. Adang. Tengok sanggu dia. Siapa aja Ayo. Tengok sanggu dia. Dua, tiga. Kemah. Adang kemah kali. Bijak budak ni. Besar lagi juara ni. Comel adang lepo. Terbaik. Rezeki kongsi ramai-ramai. Ambil. Tadi ya, hai. Ambil. Dah tu. Ambil. Bagi kat orang ini. Bagi baka. Ambuh. Bagi pahala belah musim. Tu dia, masya-Allah. Alhamdulillah. Pula, bismillah. Kemah. Comel dah. Tengok ikan dia boleh. Ada ikan tak? Ikan dia. Bijak kat goyang boleh ikan. Ikan hiu goyang. Bijak kat Cuba tunjuk sikit. Cuba lu jari sikit kat mulut je. Tu gigi lah. Bijak goyang. Jala ikan hiu. Orang kena sebut di bodoh. Anda apa? Tepi ni ikan hiu. Kemah. Masih tahan buka. Hak lainnya bagi-bagi belaka korang, insya-Allah. Ni alik seplastik banyak asin main mana? Jala. Jala mana? Jala kat batu. Ke jala atas darat dah. Tunjuk asin jala atas darat. Masya-Allah. Ambil jala atas darat je. Dah beli. Abang, kita mati. Sudah. Dia bagi. Dia bagi. Dia ambil yang nak. Dia kat ni. Kat rumah ni. Basah. Tu. Alhamdulillah, selesai kita rakan-rakan orang tadi patah ni. Meriah molek hari ni. Turun awal pagi tu tengok orang penuh tepi patah, masya-Allah. Orang rawu ada orang jala lah ramai. Masya-Allah. Hari ni rezeki kita rezeki mata je, boleh rakan orang jala, orang rawu udang. Mana? Baik. Jumpa esok pula. Pagi esok. Lepas balik ni kita tengah cari ikan buluh dulu 2-3 ekor. Alang-alang nak balik jalan ni.
Dah lepas. Oh ada. Ada juga. Ikan kapur. Ini apa kok? Kapur. Alhamdulillah. Bolehlah. Kapur. Kita tambah. Buat ikan kering ya. Balik. Alhamdulillah.